Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, apa khabar semua? Harap-harap semuanya sihat belaka. Okeylah, hari ni kita nak mancing lagi. Mancing bottom hari ni. Air pun agak keruh lah sebab sekarang musim hujan. Tapi tak apa, kita cuba tengok lah sesuai pada umpan lah. Air keruh kita guna cacing, umpan tapa. Okeylah, kalau tengoklah kalau ada udang galah, insya-Allah pada yang menonton, terima kasih saya ucapkan. Yang pada setia pada channel saya ni, alhamdulillah, terima kasih. Pada yang baru masuk, jangan lupa padamkan tulisan merah di bawah tu. Stay tune guys, selamat menonton. Okey, lanjut. Mana lagi? Ada ni. Oh, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Ada. Kasut. Alhamdulillah. Udang ni. Oh. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Ada pun. Alhamdulillah. Dia tak besar tapi ada. Kena kepit tangan aku. Hoi, nak ngepik je. Alhamdulillah. Udang galah. Masuklah bekah dulu. Baru bancuh dedak ayam. Mancing tenggalan. InsyaAllah kalau ada, kita strike tenggalan ni. Ni pot ni banyak tenggalan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kena ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke tak ada? Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Pancing ni berguna. Relax. Pancing ni berguna. Alhamdulillah, syukur tertenggalan. Alhamdulillah. Patutlah kena tali pancing sebelah. Ya, aku nak betul dulu, sangkut pula dah. Boleh tahan kot tenggalan ni. Dia buka ikan dulu. Duduk situ dulu. Nak betul ni dulu. Okey, ni tenggalan saiz-saiz ni. Sedap ni. Duduk ni. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Oh. Ikan apa ni? Ikan perah ni. Nak ikan perah punya. Satu pancing letak sini lah. Tahan kat sini. Satu. Tengok macam menarik tempat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tak loceng satu. Senang nak tengok. Kena-kena dah ke? Bunyi loceng lah. Pancing ni tak jauh sikit. Tahan kat sini. Dengar bunyi loceng dah. Tu. Ada. Ikan perah. Anak ikan perah. Lepas balik. Ada ikan kecil. Karung. Kalau sampai peram. Ikan karung, anak ikan karung. Kecil je. Sabar. Mana? Alhamdulillah. Mana ni tepi bawa? Udang ni. Alah, sangkut kat situ dah. Sangkut dah semua dah. Aduh. Mana sangkut? Aduh, sangkut situ pula dah. Tak turun dah ni. Macam mana sangkut situ? Dalam kat sini. Dia. Mana dia ya? Itu dia ya. Ikan apa ni? Sangkut situ pula. Kena turun pula aku. Tu dia ikan. Ikan tilan ni. Ikan tilan. Ikan tilan punya. Kena turun aku. Lepas ke tepi pula ke bawah. Telan ke? Dia nanti telan ni. Ikan tilan suka telan ni. Aduh. Macam mana kau ni? Si ikan tilan ni. Duduk diam-diam. Aku nak tengok. Telan ke? Telan ni. Okey, setakat itu saja untuk episod kali ini. Okey, insya-Allah episod yang akan datang kita jumpa lagi. Okeylah. Dah nak balik. Alhamdulillah ada juga rezeki untuk dibawa balik, untuk bawa lauk. Okeylah, kita jumpa lagi. Okey, assalamualaikum. Semoga anda semua sihat. Doakan saya juga pun sihat, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum. Bye. Dia telan pula dah. Mana aku nak buang?